Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bersama saya, Mazli Isa. Baiklah, hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk menganyam ketupat. Hasilnya macam ni. Ketupat biasalah. Jadi langkah pertama ialah ambil daun kelapa yang muda. Yang ni kan ada lidi. Dia ambil pisau. Toreh di sini. Toreh sikit dan tarik. Buang lidi dia. Okey, kemudian putuskan. Okey, langkah pertama. Okey, tengok bahagian mana yang lembik. Yang ni lembik. Yang ni keras sikit. Yang lembik tekan sebelah kiri. Yang ni di atas. Pusing 3 kali. 1 2 3. Okey, macam ni. Kemudian satu lagi di sebelah bawah. Okay. 1 2 dan 3. Okey, baiklah. Seterusnya ada 3 line sebelah kiri, 3 line sebelah kanan. Okey, kita mulakan kanan. Yang juntai panjang formula dia, sifir dia atas, bawah, atas. Untuk baris yang pertama. Dia 3 baris 1 2 3. Baris pertama atas, bawah, atas balik. Okey, macam ni. Atas, bawah, atas, tarik. Okey, macam ni. Dan masukkan 2 jari kat sini. Kepit. Okey, macam ni. Kemudian baris yang kedua, bawah, atas, bawah. Macam ni. Bawah, atas, bawah. Okey. Masukkan 2 jari. Okey, macam ni. Kemudian tarik yang ni. Tarik kan. Okey, tarik macam ni Okey, dah nampak bentuk ketupat Okey, tangan jari yang ni buat L. Macam ni Satu ke atas, satu ke kanan. Okey. Dan baris yang ketiga dari 2 baris 1 2. Baris yang ketiga atas, bawah, atas. Macam baris yang pertama. Tadi atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Ni atas, bawah, atas balik. Atas, bawah, atas. Tarik sikit. Masukkan 2 jari dan buat L. Okey, macam ni. Tarik balik ni. Tegangkan. Okey, cantik. Yang ni dah siap rangka asas yang ni kena panjang. Yang ni pun kena panjang sebab yang ni akan duduk sini. Yang ni nanti akan duduk di sini. Dia akan bercantum macam ni. Yang ni pendek. Jadi kita kena panjangkan yang ni. Cara panjangkan. Okey, yang ni tarik ke bawah. Ni laluan dia. Turun. Ni tarik. Lebihkan sikit. Tarik balik ni, cover. Tarik yang bawah. Okey, kemudian tarik atas ni. Atas ni dah close ni, tarik yang bawah pula. Kemudian tarik yang ni. Okey, jadi dia dah panjang Okey, kemudian langkah yang kedua. Seterusnya kita mula ni. Yang ni masukkan di sini. Ni ke atas kan. Jadi kita masukkan bawah. Bawah. Naik ke atas dia ni. Okey, yang ni lalu bawah. Yang ni atas, yang ni bawah. Lalu bawah. Okey. Jari ni sentiasa L kita buat L untuk tahan dia. Okey, kemudian langkah ketiga, masukkan yang ni, naikkan ke atas. Okey, yang ni dia atas atas ni. Okey, yang ni lalu bawah. Masukkan celah ni untuk lalu bawah dia. Keluarkan kat sini. Okey, tarik. Okey, jadi macam ni Okey, yang ni ketatkan. Ketatkan ni. Ketatkan. Dia dulu sini, ketatkan ni.
Tarik ni. Tarik ni. Okey, yang ni. Jadi yang ni dah panjang. Jadi yang ni dia akan pusing sini, lalu ke bawah. Dia akan jumpa ni bawah 2. Atas ni akan pergi ke sini 2. Okey, faham Okey. Kita tak masukkan dulu, kita masukkan ini dulu. Langkah ketiga masukkan ni. Okey, ni tengok Ni dia duduk bawah kan. Bawah yang ini. Yang ni dia duduk atas. Yang ni dia duduk bawah. Okey, masukkan bawah. Duduk bawah, keluar ke atas. Okey, jadi. Okey, macam ni. Dan langkah keempat terakhir yang ni. Pusingkan. Dia keluar sini, pusingkan sini. Ni duduk atas, masukkan bawah. Naik atas, ni bawah, ni naik atas. Ini lalu bawah. Okey, ni dah bawah, ni atas, ni bawah balik. Okey, dah siap. Tadi rangka asas. Yang ni dah nampak lah, tegap. Okey, macam ni Jadi kita akan ketatkan dia. Ketatkan dia, ni pegang dua-dua. Kepit. Jaga Ni macam ni. Kita jaga yang ni bawah, kepit. Okey, ambil yang ni. Tarik. Kita akan ketatkan dia. Ni. Tarik. Yang ni sentiasa grip. Okey, tengok dia dah ketat. Tadi dia longgar. Dia dah ketat. Ni lebih, kita tegangkan dia. Ketatkan dia. Pusing. Ni tarik. Ni pegang ni, bawah ni pegang. Tarik ketat-ketat. Okey. Pusing, tarik. Ni. Yang ni sentiasa pegang Okey, ni tarik. Okey, tarik. Okey, bila dia dah ketat bawah ni, ni kita boleh lepas. Kita tarik. Tarik. Okey, ngam. Mana yang longgar-longgar ni boleh tarik. Sini longgar kan. Tarik je. Okey, cantik. Okey, nanti bila nak masukkan beras, kita akan toreh di sini Yang ni kita akan tajamkan. Okey. Potong ni, tajamkan. Yang ni kita londehkan. Kita masuk daripada atas Kita tak masuk dari sini. Masuk dari atas ni. Londehkan. Okey, masukkan beras ni. Separuh agak-agak separuh. Jangan lebih separuh separuh, kurang sikit pun tak apa. Beras biasa je Okey, masukkan. Pastikan separuh, picit-picit separuh. Okey, ngam. So kita dah potong ni. So ambil pisau, toreh sini. Toreh sini dan selitkan masuk dalam untuk kunci dia. Itu saja. Okey, semoga video ini bermanfaat kepada anda. Selamat Hari Raya dan selamat mengajar ketupat sehingga berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.